Gunung Kinabalu. Ya, kita semua tahu ia puncak tertinggi di Malaysia. Tapi ia bukan sekadar sebuah gunung, tahu tak? Ia sebenarnya sebuah alam yang penuh dengan ribuan cerita, misteri dan mitos-mitos purba yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Ini yang kita nak bongkar. Di sebalik pemandangan yang memukau tu, Kinabalu sebenarnya menyimpan satu landscape spiritual yang sangat kaya yang dibentuk oleh kepercayaan turun-temurun. Jom kita terukai 5 mitos utamanya yang paling menarik. Okey, untuk faham pasal gunung ni, kita kena tahu nama sebenar dia dulu. Nama yang diberi oleh orang asal kat sana, iaitu kaum Kedazan Dusun. Jadi, Kinabalu tu bermaksud gunung nenek moyang. Ini poin yang sangat penting. Bagi masyarakat tempatan, Kinabalu ni bukan sekadar timbunan batu dan tanah. Ia adalah rumah suci, tempat persemadian terakhir untuk roh nenek moyang mereka. Kepercayaan inilah yang menjadikan gunung ni begitu istimewa. Ia bukan lagi sekadar puncak biasa, tapi dah jadi macam satu jambatan suci yang menghubungkan dunia kita, orang yang masih hidup, dengan alam roh. Jadi, setiap pendakian tu boleh dikatakan macam satu ziarah ke alam nenek moyang. Baik, dari alam roh, kita masuk pula ke alam legenda. Sebagai satu tempat yang dianggap suci, Kinabalu ni juga menjadi latar untuk macam-macam kisah epik. Termasuklah cerita pasal seekor penjaga puncak yang sangat perkasa. Dikatakan, dekat puncak tu tersimpan sebutir mutiara ajaib yang dipanggil Butia. Mutiara ni sangat cantik, sampaikan ramai yang teringin nak memilikinya. Tapi ia dijaga dengan rapi oleh seekor naga gergasi, penjaga yang tak siapa pun boleh kalahkan. Alkisahnya, selepas satu pertarungan yang sangat sengit dan dahsyat, putera dari China ni berjaya menewaskan naga tu dan dia pun dapatlah merampas mutiara yang berharga tu. Tapi, cerita putera ni tak habis macam tu je. Kemenangan dia tu bertukar menjadi satu kisah sedih. Dan dari sinilah datangnya satu lagi teori tentang asal-usul nama gunung ni. Putera tu berjanji yang dia akan datang balik untuk bawa isteri dia pulang. Tapi, lepas dia berlayar ke China, dia tak pernah kembali pun. Dan disebabkan kesetiaan dia yang tak berbelah bahagi itulah, munculnya satu lagi asal-usul nama gunung ni. Kinabalu, yang bermaksud janda Cina. Satu kisah cinta tragis yang terpahat selamanya di puncak gunung. Okey, daripada kisah-kisah lama, kita kembali ke zaman sekarang. Kepercayaan yang gunung ni ada semangat dan hidup tu, ia bukan sekadar cerita dongeng tau. Benda ni ada kesan yang mendalam, terutamanya bila semangatnya dikatakan murka. Dan ini bukan cerita-cerita orang dulu-dulu je. Kepercayaan ni masih dipegang kuat sampai hari ni dan selalu digunakan untuk menjelaskan apa yang berlaku dalam peristiwa-peristiwa moden. Ramai percaya yang kemurkaan Aki ni berpunca daripada tindakan sekumpulan pelancong asing yang berkelakuan tak senonoh dekat puncak suci itu, hanya beberapa hari sebelum gempa bumi berlaku. Nah, disebabkan kepercayaan-kepercayaan inilah, wujudnya satu set peraturan yang sangat ketat untuk sesiapa je yang nak mendaki gunung ni. Peraturan yang menurut para malim gunung dikuatkuasakan oleh penjaga-penjaga yang kita tak nampak dengan mata kasar. Malim-malim gunung ni ada kongsi macam-macam cerita seram. Contohnya, ada yang pernah dengar laungan azan sayup-sayup berkumandang dari dalam hutan yang sunyi sepi, tempat yang sepatutnya tak ada sesiapa pun. Ada pula yang lain cerita, tengah berehat, tiba-tiba dengar bunyi tapak kaki makin dekat, tapi bila tengok, tak ada sesiapa pun. Memang seram kan? Ada satu lagi cerita, seorang malim gunung ni terserempak dengan seorang lelaki tua yang nampak uzur, pakai jubah lusuh. Dia lalu je, tapi bila toleh balik beberapa saat kemudian, orang tua tu dah gaib macam tu je. Jadi, semua pengalaman misteri ni sebenarnya menguatkan lagi kenapa pentingnya kita patuh pada pantang larang dekat gunung. Ia bukan sekadar peraturan kosong, tapi satu cara untuk kita tunjukkan rasa hormat pada semangat penjaga dan roh nenek moyang di sana. Jadi, sama ada kita pandang Kinabalu ni sebagai satu keajaiban geologi ataupun sebagai sebuah tempat persemadian yang suci, satu benda yang pasti, ia menuntut rasa hormat kita. Dan ini membuatkan kita tertanya-tanya, apa lagi misteri yang masih disimpannya, kan?